lemak yang gepuk Echa. Cha, Ya, nasi lemak yang gepuk lah tu. engkau lagi. Lama tak datang kat sini. Nasi lemak yang gepuk Saya suka pedas. Pedas dia tak ada kacang gajus tau. Nasi lemak biasa apa? Nasi lemak biasa RM5. Oh, Jadi sama. kalau macam ni nasi lemak basic kita nasi lemak biasa. Passion dia adalah nasi lemak yang gepuk lah kan? Betul. Kalau pistol dia macam ni je tau. Kalau Ayam besar ke? Memang besar-besar. Kita tak pakai ayam potong, kita pakai ayam olek sahaja. Okey. Kalau gepuk kita ada bagi sambal gepuk. Oh, ni sambal dia. Betul. Nak pedas macam ni, kalau nak kurang pedas kita letak ni sikit. Ni pakai apa dia ni? berlemak. Ini kacang gajus, bukan Kacang kacang gajus. tanah. Bukan kacang tanah. Oh. Inilah nasi lemak yang gepuk Echa. Okey, kalau macam ni berapa ringgit? Macam ni RM16. Tambah air RM2 free refill. Ya. Lauk banyak je. Lauk banyak. Oh. Banyak juga yang dah habis. Yang ni kambing bakar. Dia kalau set dengan nasi lemak RM25. Ini ayam petai, ayam sambal petai. Okey. Satu set RM17. Ayam wolik juga, ayam besar-besar. Oh, ini apa ya? Yang ni kari kambing, yang ni paru. Paling terbaik sekali ni lah. Betul, siakap bakar petai kita. Tinggal ni je, lain dah habis dah. Dah habis bakar dah. Yang ni macam ni kira je? Yang ni RM25 kita bagi nasi sekali. Ayam bakar? Nasi lemak ayam bakar kita Oh. RM18. Kedai kat Gangsel je. Kau waste je nasi lemak yang gepuk Echa. Boleh waste? Dah tak keliru dah pasal signboard kita dah naik, dah senang cari. Hari-hari kita buka kecuali Selasa. Pukul 8 malam sampai pukul 3 pagi. Tapi pukul 2.30 kita dah start closing lah. Oh, okey. Saya makan dulu je. Makan, Terima kasih. makan. Sama. Baik.